Orang-orang Kajang, jom makan Food Fest kini berada di Masjid Sarjana Impian Kajang bersama Karnival Imarah Masjid. Di antara tetamu jemputannya Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Heri dan Ustazah Asma Harun. Tak ketinggalan Aida Aris dan Rozi Osman pun ada juga. 8 hingga 12 Julai daripada pukul 11 pagi sehinggalah pukul 11 malam. Makanan dekat sini korang boleh tengoklah sendiri tu bermacam-macam ada. Memang rambang mata, geng. Nasi Uzbekistan pun ada juga. Tapi bila dah datang sini memang panas, geng. Air memang kena beli banyak. Tapi korang jangan risau, dekat sini berbagai-bagai jenis air ada. Sekarang ni kita perkena kondok pula lah. Tengok macam sedap aja. Memang sedap. Oh ya, dekat sini ada juga cabutan bertuah. Dengan setiap pembelian RM20, korang akan dapat satu resit untuk diletakkan di dalam tabung cabutan tersebut. Tuah ayam nampak di kaki tuah korang. Siapa yang tahu ya? Pergi dekat mana-mana pun sekarang Sukiya Bowl ni memang trending. Hari tu aku ambil ramen, sekarang ni kita cuba nasi pula lah. Mantap juga tu. Kan aku dah cakap dekat sini mana-mana pun ada jual air pelbagai jenis. Penghilang dahaga air longan ni. Nampak air yogurt ni pun tak boleh tahan juga aku. Kembung juga perut aku hari ni. Bukan itu aja, Chinese food pun ada juga ni dimsum halal. Kita letakkan dulu sosnya. Masuk aja ke dalam mulut, terasa kenyalnya. Besar betul botolnya ni. Oleh kerana aku tengok unik dia punya decoration, jadi kita singgahlah tengok. Panipurinya diletakkan telur rebus tau. Aku memang dah banyak kali makan panipuri, tetapi mengikut tekak aku, ini adalah yang terbaik. Datang sini korang mesti kena cuba. Kita cuba pula aiskrim goreng. Tak perlu lama-lama pun nak goreng, lebih kurang dalam 3 saat. Gigitan pertama, boleh tahan sedap juga. Adam Tong Mo bakar Melaka. Orang Melaka mesti kenal ni. Kenyal-kenyal isinya. Ternampaklah pula gerai Aida Aris ni Kita cubalah donatnya ni. Kata adik ni Aida Aris datang di sebelah malam aja. Gigitan pertama lembut donatnya, tapi sambalnya tak adalah pedas sangat. Makanan Thailand pun ada juga. Nasi kaumo berbaloi, geng. Ayam pistonnya cukup besar. Kali ni kita nak perkena air avocado coklat pula lah. Pekat melekat. Tak ketinggalan laksa sarang pun ada juga. Lemak, manis, masin semuanya ada. Kalau orang veteran mesti kenal lah dengan pelakon seorang ni. Kawan-kawan yang di Kajang tu, Mami ada berada di sekarang ni dekat mana? Masjid Sarjana Impian Kajang. Datang ramai-ramai tau. 8 hari bulan sampai 12 hari bulan Julai. Boleh drop.